Awak ni serigala ke apa? Dalam menonong je. Saya yang besar macam ni pun tak nampak ke? Oi, apa benda ni jerit-jerit? Nama pun terlanggar, bukannya sengaja. Sedap-sedap mulut nak panggil orang serigala. Dia tu dah tengok dah macam marnak. Awak panggil saya anak. Awak patut tengok tu muka awak macam mana sekarang. Macam apa? Muka awak sekarang ni dah macam serigala yang tengah kecewa sebab terlepas makan kijang. Tengoklah muka sendiri. Kalau muka ni muka serigala terlepas kijang, arnab pun aku boleh makan lah.